Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambungan suratul Mudaththir ke surah 575 ayat ke-8. Suratul Mudaththir ayat ke-8 ke surah 575. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Alhamdulillah, hadirin sambung 7 ayat pertama surah Al-Mudaththir ini usul dalam dakwah. Sebagaimana suratul Qalam juga. Dalam suratul Qalam Allah SWT bagi tahu pada Nabi dalam dakwah, buat seperti mana yang diberitahu. Buat seperti mana yang diberitahu. Jangan terkesan, jangan kamu tanazul dengan perintah Allah SWT. Ulama mufassir bagi tahu berkenaan dengan usul agama. Usul agama yang kita tak boleh tanazul ni dari sudut usul agama. Masalah syirik, tauhid, usul agama tidak boleh tanazul. Kemudian dalam surah Al-Qalam Allah Ta'ala bagi tahu, jangan kamu jadi seperti mana Nabi Yunus AS, wala takun ka sahibil hut. Sebab apa? Sebab Nabi Yunus AS pernah keluar daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum datang wahyu, dia boleh keluar daripada tempat dia telah keluar. Mana dia buat keputusan sendiri. Jadi ini
perkara yang mana kita semua kena fahami, hadirin dalam dakwah ni perkara yang berat, yang kena berat. Sebab tu Allah SWT peringkat awal lagi datangkan usul pada Nabi, bagi tahu walau bagaimana tekanan. Dalam surah Al-Alaq kita baca Allah Ta'ala cerita bagaimana keputusan daripada Darun Nadwah, daripada pembesar-pembesar Mekah untuk halal dakwah Nabi bagi tekanan pada Nabi. Allah datangkan perintah kepada wala tuti' wasjud waqtarib, jangan ikut. Ada sumber kekuatan untuk dapat bertahan tu, maka wasjud waqtarib. Dalam surah Al-Qalam, waddu law tudhinu fayudhinun, mereka ingin supaya kamu toleransi, dan mereka memang bersedia dah. Nak boleh kami sembah Allah, nak boleh biar kami gini. Itu cadangan yang dibetulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan yang begitu sukar, jadi Allah Taala bagi tahu jangan ikut. Berkali wala tuti' kullahallah wala tuti' al-mukadzibin wala tuti'il mukadzibin, jangan ikut orang yang mendustakan, jangan ikut. Akhir tambah lagi, jangan buat seperti mana Nabi Yunus buat. Jangan buat. Tak. Buat seperti mana yang diberitahu. Kemudian datang surah Muzammil ni sumber kekuatan, maka bangun malam pula tawajuh pada Allah SWT. Dan surah Mudassir, Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi sebagai usul dakwah. Gapo kita nak dakwah mula-mula sekali, bukan dakwah Islam ni dia ajakkan dia perkara yang molek-molek, perkara yang baik-baik, tak boleh. Sebab tanpa iman yang betul, tanpa jelas bahawa Allah Tuhan dia, kita ni makhluk Allah, pandangan sudut pandang baik buruk ni dia subjektif. Dia orang ni pandai begini, orang ni pandai begini, dia tak akan tetap. Dia tak nak bina di atas perkara tu, Jadi sebab sedangkan perintah Allah Ta'ala ujian, ujian. Dan kita kena pergi dunia ni tempat ujian. Bila ujian ni mari keadaan-keadaan yang mana tak sesuai, bercanggah dengan pandangan kita, bercanggah dengan banyak. Jadi sebab tu asas dia kita tetap Allah dulu. Sebab tu Allah Taala bagi tu kita baca semalam, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, gapo dia wa rabbaka fakabbir. Ini usul kita tetap Allah tu dia cerita tentang Allah supaya masuk dalam hati kita, dalam hati umat ni, bahawa Tuhan kita lah paling besar sekali. Tuhan kita lah, ilmu Tuhan kita lah paling hebat sekali. Segala sesuatu dalam pentadbiran Tuhan kita, dan segala sesuatu milik Tuhan kita. Dan kita ni semua hamba dia, semua hamba. Sekarang nak bagi tahu pada semua hamba-hamba Allah, mari kita sama-sama taat pada Allah. Dia perasaan begini, Allah SWT wahyu kepada Nabi SAW. Kemudian supaya perelokkan kehidupan da'i ini, wasiat bersihkan kehidupan kamu, nak jaga pakaian kamu, jaga penampilan kamu, jaga percakapan kamu, wasiat bakal tahir. Kemudian perkara maksiat, perkara syirik semua jauhkan belakang, tinggal belakang. Dan jangan cari untung dengan usaha islah ni, dengan usaha dakwah ni. Bahaya ni, kita bagi tahu tak, ramai orang jatuh. Sebab tu Allah Ta'ala wali rabbika, pas oleh kerana itu bila kamu dalam dakwah kamu ni, kamu berlaku kesusahan, kamu hadapi keperitan, maka fasbir, sabar saja, sabar di atas gangguan. Seperti mana Nabi sekarang ni. Sebab tu kita sama-sama hayati ni tahun-tahun awal Nabi di Mekah sekarang ni. Dan bila Nabi mula bergerak, mula bagi tahu tentang Allah Tuhan kita yang sebenar, maka pembesar-pembesar boleh kata ijma' semua menentang Nabi. Semua menentang Nabi. Menentang Nabi. Dan Allah Ta'ala bagi tahu wali rabbika fasbir, sabarlah kerana Allah, kerana Tuhan kamu ni wahai maka sabar di atas ujian mereka. Dia tengok ayat seterusnya kita baca pagi ni bagi akhirat. Kita kena gambarkan untuk bertahan. Pertama tentang Allah, yang kedua akhirat. Ini usulkan. Sebab tu kita dalam mukadimah kita bagi tahu tajuk utama Quran ni tentang Allah, yang kedua akhirat. Dia tengok ni usul pertama dalam dakwah tentang Allah, yang kedua akhirat. Sebab tu dia jadi usul dalam dakwah ni. Apa kita nak kecek? Pertama tentang Allah, tentang akhirat. Allah, akhirat. Dan ni akhirat. Fa idza nukira fin naqur, kena gambar ke dai, kena sentiasa gambil. Allah Taala kata bila ditiup sangka kalah. Apa nukira ni, apa bila ditiup
al-buk an-naqur ni seperti mana as-sukhur. Dalam ayat fa idza nufikha fis-sur, fa idza nufikha fis-sur, sur ni terompet tanduk macam tanduk lembu ni. Dalam tu dia berlubang, dia tiup. Apabila dia tiup sangkakala,